Korang tahu tak, dekat Bukit Fraser ada satu kes kehilangan yang sampai sekarang masih belum selesai. Jom dengar ni. Kes ni adalah tentang seorang peneroka daripada Scotland yang hilang tanpa jejak dekat Bukit Fraser. Okey, nama dia adalah Louis James Fraser, seorang ahli perniagaan, saudagar biji timah dari Scotland. Sekitar tahun 1890, dia datang ke Tanah Melayu dan buka kawasan perlumbungan dekat atas bukit tu. Ya, bukit yang sekarang kita kenal sebagai Bukit Fraser Pahang. Okey, Louis Fraser ni dekat kawasan tu, dia bukan ada bisnes biji timah dia je. Dia siap ada banglo sendiri dan kawasan tu jadi tempat lepak golongan elit British. Tapi pada tahun 1910, sosok Louis Fraser ni hilang macam tu je. Tak ada nota yang ditinggalkan dan tak ada juga mayat yang dijumpai. Semua orang kecoh nak cari mana hilangnya Louis Fraser. Tapi sampai sekarang tak ada jawapannya. Dan kalau korang nak tahu, beberapa laluan pendakian yang sekarang ni ada dekat sana dinamakan sempena orang-orang yang terlibat dalam pencarian Louis Fraser ni. Contoh macam Bishop Trail dengan Abu Suradi Trail. Sampai sekarang tak ada siapa yang tahu dia pergi ke mana. Tapi kisah hilang dia ni dah jadi ilham untuk satu filem ni yang aku rasa korang kena tengok. Filem ni nama dia Misteri Fraser 1910. Diinspirasikan daripada kes sebenar kehilangan Louis Fraser ni. Separuh fakta dan separuh juga fiksyen. Dia best sebab dia bukan setakat cerita seram je, tapi ada juga elemen-elemen sejarah sebab dia berkait rapat dengan kes sebenar yang jadi. Okey, Josiah Hogan yang bawa watak Mr. Fraser. Lakonan watak Ahsan Amai Kamarudin dan isteri dia Wati Isyariana yang dipindahkan ke Banglo Fraser lepas kes kehilangan tu pun mantap. Filem ni juga dibarisi pelakon-pelakon lain yang sama-sama menaikkan cerita ni. Macam Siti Harisa, Eri Putra, Zulkifli Ismail, Egala, Datuk Rahim Razali, Zalfazin, Siraj Assagoff, Along Silasilahi dan ramai lagi. Lepas tu ada watak-watak bersejarah lain juga macam Sir John Maxwell dan Bishop J. Ferguson. Filem ni juga akan ditayangkan pada 26 Jun nanti. Dan yang menariknya, dia dah tercalon dekat kategori Best First Time Filmmaker dekat Pinewood Studio UK. Undian pun banyak datang daripada negara-negara luar. Jadi kalau korang ni jenis yang minat cerita misteri, cerita seram, tapi nak juga filem yang ada nilai-nilai sejarah, filem ni aku rasa sesuai lah untuk korang. So, tunggu apa lagi? Korang tengok dulu filem Misteri Fraser 1910 ni, layan dan korang nilailah sendiri.